Orang yang buat khianat ke orang, orang yang menyusahkan kehidupan orang, orang yang menekan kehidupan orang lain. Dia buat zalim ke orang, tapi dia seronok je, tenang je, tenang. Sampai bila ni? Sampai Allah turunkan azab dia, Allah takkan lepas dari orang tu. Rasa tenang, rasa seronok. Aku buat zalim ke orang tak apa pun. Aku buat kat dia macam ni, tak apa pun Allah tak balas muka aku. Tunggu sat. Allah biar je, biar supaya dia seronok dengan kezaliman. Dia asyik dengan kezalimannya. Dia tak berasa dia buat apa kat orang, dan dia berasa macam Allah suka kat dia. Dia berasa macam Allah duk tolong dia. Akhirnya Allah bagi apa? Waktu Allah jatuhkan hukuman dekat dia, Allah tak lepas dia. Jangan dia buat zalim kat orang, sebab doa orang yang dizalimi itu makbul. Tak ada hijab di sisi Allah. Dia bangun malam-malam dia duduk, kau balas istighfar kat dia, ya Allah. Kita yang buat zalim kat orang tu, dia rasa macam ya okey, ya okey. Walhal Allah duk himpun doa tu, Allah kata makbul. Tunggu saja. Bila Allah balas nanti tuan-tuan, Allah Rabbi.